man hama haulal hima yushiku an yaqa fih. Orang yang duduk kindak-kindak di tepi kawasan larangan itu, lambat laun dia akan terjerumus ke tempat itu. Boleh jadi. Itulah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan Allah. Jadi tujuan dia nak ajar umat dia lah. Kemudian riwayat daripada Abi Layla, beliau berkata, saya bersembahyang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang sunat. Saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan, a'udzu billahi minan nar, wailul li ahlin nar. Aku berlindung dengan Allah daripada neraka, dan kecelakaanlah untuk ahli neraka. Jadi orang yang dapat neraka ni celakalah dia, malanglah dia. Jadi neraka ni pun sesuatu yang kita kena berlindung juga. Kena cuba mengelak diri. Nak mengelak dirinya tak ada lain dengan kita berlindung dengan Allah juga. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk bersembahyang, kami pun bangun juga. Tiba-tiba ada seorang Arabi. Arabi ni mana orang yang tidak duduk di bandar lah, duduk di padang pasir, tidak tetap tempat duduk dia, tempat tinggalnya. Dalam sembahyang dia baca lagu ni, dia kata, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan engkau rahmati orang lain selain daripada kami ni. Ini aku dengan Muhammad ni, jangan rahmati orang lain. Begitu dia kata. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas pada beri salam, dia pun kata kepada Arabi itu, dia kata, engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Apa ya, sepik hak luas tu, tak kena sepik yang hak luas tu. Maksud baginda yuridu rahmatallah. Yuridu ni Abu Hurairah lah kira-kiranya yang kata. Jadi wasi'an laqad tahajjarta wasi'an, engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Maksud yang luas itu ialah rahmat Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan yang luas itu ialah rahmat Allah. Jadi tidak sepatutnya kata lagu tu, bapa yang minta Tuhan kasihani ataupun rahmati dia saja dengan Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tak kena lagu tu. Sepatutnya minta Tuhan kasihani dan Tuhan rahmati sekalian orang Islam sekalian yang ada. Jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini luas. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini merangkumi orang kafir dan juga orang mukmin kalau dalam dunia ni. Bahkan ada pada segala-galanya rahmat Allah itu. Seperti mana dalam firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku menguasai segala-galanya. Rahmat aku menguasai segala-galanya. Ada belaka rahmat Allah pada gapo sekalipun, ada rahmat Allah. Cuma nyata dalam bentuk dia sendiri. Nyata dalam bentuk dia sendiri rahmat Allah tu. Orang kafir kau itu orang, kalau tidak orang pun rahmat Allah ada pada apa-apa pun. Sehingga batu ulat yang duduk dalam batu tu pun ada rahmat Allah. Yang mana kalau kita tengok lemah, macam mana dia rezeki dia, rahmat Allah tetap ada di situ. Binatang-binatang hak tak ada apa-apa, rahmat Allah ada pada dia tu. Mesti ada. Mesti ada. Kalau kita kata dia tak ada susup, dia tak ada senjata, dia tak ada gini-gini, dia ada juga cara dia. Cara dia yang sesuai dengan dia. Kita tengok sotong tu lembek, tapi macam mana dia boleh makan ikan, boleh telan lembek, padahal nampak lembek gitu. Dan dia ada, bisa dia tu racun, dia boleh buat keluar. Tuhan bagi ada rahmat untuk menjaga dia. Jadi rahmat Allah ada di mana-mana pun. Lepas pada tu riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baca sabbih isma rabbikal a'la, dia baca subhana rabbiyal a'la. Jadi bila baca sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi.
Nabi SAW pun baca Subhana rabbiyal a'la. Jadi hak tempat ayat tasbih tu dia tasbih. Hak suruh tasbih, tasbih. Tempat ayat minta, dia minta. Tempat ayat minta apa ni, perlu kita minta perlindungan, minta perlindungan. Ayat azab, minta dijauhi kita daripada azab itu. Ayat rahmat, ayat nikmat, minta Allah SWT bagikan nikmat itu. Abu Daud berkata, Waqi', mana ada orang lain meriwayatkan berbeza daripada Waqi' hadis ini. Itu makna khulifah. Mana ada orang yang meriwayatkan tak serupa dengan Waqi' dalam meriwayatkan hadis ini. Misalnya Abu Waqi', ayah dia tu sendiri, dan Syu'bah meriwayatkannya daripada Ishaq, Abi Ishaq, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas sebagai mauquf. Jadi Waqi' di sini kita tengok, haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Waqi'. Waqi' ni meriwayatkan daripada Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya Waqi' memarfu'kan hadis ini. Mana mengikut riwayat dia hadis ini marfu'. Cerita ni Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Tapi ayah Waqi' dan Syu'bah meriwayatkan daripada Abi Ishaq juga. Meriwayatkan daripada Abi Ishaq juga. Patu atas tu sanad serupalah. Dia kata hadis ini berhenti setakat Ibnu Abbas saja. Artinya yang baca tadi Ibnu Abbas yang baca, bila baca Subbihisma rabbikal a'la, dia baca Subhana rabbiyal a'la, bukan Nabi. Itu makna. Di sini apabila dia kata qala Abu Daud, dalam Abu Daud, situ kena perhati tu. Komentar Abu Daud duduk situ. Situ kena perhati. Dan situ yang rumit sikit, kalau nak rumit pun ada kalanya tidak rumit. Macam sini ni biasalah. Dia nak ceritanya riwayat ini ada tak serupa. Hak ni riwayat gini, hak ni riwayat gini. Tak serupa. Artinya hak ni mengikut riwayat ni marfu', mengikut riwayat ini mauquf. Tapi yang meriwayatkan secara mauquf itu dua orang, Abu Waqi' dan Syu'bah. Waqi' itu sendiri adalah orang yang molek, orang yang baik, orang yang bagus, tak jadi masalah. Bukan orang yang tak bagus. Tetapi riwayat dia tu ada berbeza. Adakah dia yang keliru, atau hak dua orang lagi itu yang keliru, atau tempat Waqi' ambil ni, iaitu Israel itu yang keliru, yang memarfu'kan hadis ini. Itu tidak dapat dipastikan. Tetapi mana riwayat ini tidak sepakat. Yang ini mengikut setengah tariknya adalah mauquf, mengikut tarik yang lain iaitu tarik Waqi' marfu'. Kalau lagu ni nak pakai apa mana? Boleh pakai kedua. Asalkan perawi-perawi dia orang-orang yang bagus-bagus belaka, tak jadi masalah. Dan kita boleh ambil hak lebih tinggi. Yang ni kita boleh terima hak marfu', tak apa. Boleh terima. Yang ni riwayat ini ada dua tarik dia, ada yang mauquf, ada yang marfu'. Hak mauquf itu pun sahih juga, hak marfu' itu pun sahih juga. Tak jadi masalah. Cuba kalau mengikut riwayat Waqi' itu ada tambahan lah, iaitu Nabi SAW baca. Jadi ini orang panggil ziyadah perawi itu. Ziyadah maknanya ada Nabi SAW. Dalam riwayat dua orang lagi tak ada. Tapi ziyadah ini adalah ziyadah thiqah, ziyadatul thiqah maqbulah, tak jadi masalah. Jadi kalau nak baca pun, baca ni ketika mana? Ketika sembahyang sunat ataupun sembahyang seorang boleh lah. Kalau tu imam, mengikut Imam Malik, mengikut Imam Abu Hanifah, tu dia kata tak boleh, tak usah baca lah. Tak boleh. Sekiranya makmum itu, masa baru ni lah kita sudah jumpa dah baru ni, makmum itu terdiri daripada orang yang macam-macam latar belakangnya dan tidak diketahui keadaannya. Lepas tu cerita ni pula daripada Musa bin Abi Aisyah. Dia kata ada satu orang duduk semaya, datang rumah dia.